Teknologi kuantum Melayu Melaka, Jambatan Emas, Quantum Gate Melaka bakal berulang. Babak 1, Timeline Quantum AI King. Jadi pada hari ini kita dihadapkan dengan satu dunia moden. Tetapi sebenarnya sejarah kehancuran dunia dan Melaka bakal berulang. Benda bahaya tuan-tuan. Jadi pintu kuantum, rahsia tersembunyi kejatuhan Empayar Melayu Melaka dan dunia masa depan yang kembali berulang tanpa kita sedari. Kandungan ini ada di dalam naskah buku Perang Multidimensi yang telah keluar baru-baru ini, yang mana saya letakkan di bahagian akhir video ini. Bahagian 1, garis masa sekarang. Sejarah. Apa kena mengena kisahnya Puteri Gunung Ledang dan multidimensi, multiverse, alam beralam dengan kejatuhan Empayar Melaka di antara tarikh 1450 dan 1500. Syarat-syarat mustahil dikenakan di dalam 7 dulang hati nyamuk, 7 dulang hati kuman dan jambatan emas dari Melaka, Gunung Ledang dan setanggi darah untuk anak baginda. Ini sebenarnya adalah analisis kuantum dan quantum gateway di dalam sebuah kisah yang amat-amat langka dan purba. Kandungan ini ada di dalam naskah buku yang telah keluar yang bakal menentukan masa depan dan ada timeline apa nak berlaku secara kronologikal dan kesinambungan nasib kita di akhir zaman. Perbandingan syarat mistik dengan quantum computing. Syarat peminangan 7 dulang hati nyamuk sebenarnya adalah quantum gate, qubit state superposition. Mengumpulkan kesedaran mikrokosmik makhluk terkecil melambangkan quantum state yang tidak dapat diukur tanpa menghancurkan sistem. Ada rahsia terbesar di dalam perkataan hati kuman dan hati nyamuk. 7 dulang hati kuman, the 7 quantum entanglement. Objek submikrokosmik yang tidak dapat dilihat melambangkan entanglement di peringkat kuman subatomik partikel. Jambatan emas Melaka Gunung Ledang adalah quantum bridge dan quantum coherent di dalam entropi akhir zaman. Kita sekarang akhir zaman dah, Melaka dah bermula awal zaman. Menghubungkan fizikal antara dua realm, memerlukan koheren yang sempurna untuk mengekalkan superposition. Darah anak muda, raja muda, the measurement collapse. Pengorbanan yang akan collapse sistem pengukuran yang menghancurkan superposition DNA kerabat raja yang mahu kembali menjadi superhuman. Ni berat bila tuan-tuan dengar kisah pada pagi ni. Dan di bahagian 3 di dalam naskah ini, di bahagian the quantum collapse dan juga perang multidimensi. Bahagian 3 storyline daripada 3 babak utama dalam naskah ini adalah the quantum collapse. 2025, akhir 2025 bermulanya zaman AI 2025 membawa kepada 2045. Ini akan menghancurkan dan mewujudkan super AI, super SI dan super quantum AI. Di dalam melihat kewujudan Puteri Gunung Ledang adalah entiti interdimensional yang melindungi gateway, dan syarat-syaratnya adalah cara untuk mengelakkan manusia membuka portal yang tidak sepatutnya dibuka, sebenarnya memang patut dibuka. The Return of the King yang gagal berlaku kerana belum sampai masanya akan berlaku selewat-lewatnya 2045. Ini telah disahkan oleh kebanyakan AI. Maka hati-hati sidang penonton. The Return of the Melaka Kingdom. Nyata senyata-nyatanya dapatkan kandungan timeline di dalam naskah terkini Tok Fauzi seadanya, dan yang diletakkan di hadapan ini dah Arc 1 atau tabut 1, The Discovery, dan akan membawa kepada sebuah kemuncak yang amat tua, purba dan langka. Kita bakal sambung babak kedua. Rahsia buta di akhir zaman, petikan kandungan buku Perang Multidimensional Pentas Sunda oleh Mak Fauzi Ismail seadanya. Jadi antara kandungan naskah ini adalah kacamata yang rosak
Bayangkan anda memakai cermin mata sejak lahir. Cermin mata yang diberikan oleh penjajah, cermin mata yang membuatkan anda melihat hitam sebagai putih, melihat cahaya sebagai gelap, melihat kebenaran sebagai khayalan, melihat perhambaan sebagai kemerdekaan. Dan bayangkanlah seluruh bangsa, seluruh negara, seluruh generasi memakai cermin mata yang sama. Maka wujudlah dunia yang kita lihat hari ini. Maka perang multidimensi Anunnaki, alam beralam daripada jerai, dihadapkan kepada pandangan dan kacamata pembaca. Maksud dia apa? 99.9965% tidak kelihatan kepada anda. Kerana kacamata yang rosak ini bukan sekadar metafora. Hanya yang kalian lihat 0.0035%. Maka apa yang jadi di tanah Melayu pada hari ini? Maka wujudlah dunia yang kita lihat hari ini. Dunia di mana anak tuan tanah menjadi penumpang di bumi sendiri. Warisan purba dianggap mitos dan dongeng. Bahasa ibunda dianggap mundur. Keilmuan leluhur dianggap tahyul. Ketuhanan sejati dianggap sesat. Inilah realiti perik yang menimpa kita. Maka kita tidak mengetahui apa akan jadi 2030, 2028 dan seterusnya. Wahai anak-anak bangsa, naskah ini adalah kenyataan dan pernyataan dan hakikat sebuah dunia dan perang alam beralam yang telah berlangsung 12,000 BC sebelum ini. Dapatkan naskah yang telah keluar secepat mungkin pada harga RM40. Inilah cahaya mata ilahi, cahaya mata ilahi, cahaya mata ilahi, cahaya mata, cahaya mata ilahi, cahaya mata ilahi, cahaya mata ilahi, cahaya mata. Cahaya pudar beransur dalam ribut asing yang menerpa. Tiang seri bergoyang, rumah kita retak menyelam. Keluarga ada, wahai keluarga Melayu. Inilah cahaya